Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun. Di kebun kali ni sebenarnya saya mulakan rakaman video ni pada agak lewat petang sikit. Sebab hari ni saya rasa macam penat. So saya akan ambil lada besar yang saya nampak ada kurang besar, pembesarannya kurang baik. Persediaan saya untuk mulakan semaian baru bagi lada nampaknya agak perlahan. Saya dah sediakan tempat kat sini satu, dekat sini satu pun saya dah sedia, kat sana pun ada juga saya dah sediakan, tapi benihnya yang saya semai baru menampakkan diri. Ini semaian yang keempat baru 1-2 baru tumbuh agak lambat. Ini ada satu lah yang dapat saya pindahkan dulu. Tengok adalah yang tumbuh dan sesuai dipindahkan. Dan ni buahnya, pokoknya daunnya layu sikit Saya tak bercadang untuk petik lah. Yang ni mati. Ini mati saya anggap mati dah ni. Ni rosak. Dan ni pun rosak, patah. Saya tak tahu apa yang menyebabkan dia patah sebelum ni. Yang ni tak jadi tapi macam dia tumbuh balik Saya rasa saya inilah trik. Sebab dia ada daun lagi tu. So insya-Allah lah, tengok kalau ada nasib dia hidup. Ini adalah buah dia. Ini pun ada buah dia. Yang ni semua kurang menjadi. Ni macam kecil sikit ataupun kecil banyak, tapi dah berbunga. Okey, yang ni saya rasa dah tak boleh lah ni. Saya akan ambil buah-buah dia. Dia kata inilah masalah dia, ancaman ancaman siput. Kemungkinan jugalah, saya tak pasti dia punya punca dia. So saya semai tu lah, saya petik tu lah. So, saya rasa saya ambil semua. Daun dia punya ni pun dah lembut So saya ambil semua lah. Ini pun rosak ni. Mungkin saya jadikan sebagai untuk racun dengan saya buat halia kunyit dengan lada Okay. Ni dia hasil dia satu pokok. Tapi ada lagi ni. Ini pun alhamdulillah lah, adalah hasil dia. Ni kuya. Alright, okey, ada kat rumah pun ada lagi memandangkan saya tengok kat sini, ni ada pokok lada ni nampak macam membesar dengan baik. Ni pun banyak buah dia ni. Cantik buah dia kan. Yang tu pun elok nampak dia tu. Besar jugalah. Tengok di sini. Boleh besar lagi ni. Dan yang tu pun ada So saya cadang lah. Dekat sini je saya nak tanam. Sebab yang ni saya rasa tak sesuai lah. Yang ni saya rasa dia anggap dia dah mati dah sini. So rasa saya buang je lah. Rosak. Saya pun tarik senang je. So yang tu lada sebelum ni pun tak jadi So kat sini saya nampak tak sesuai tanam lada dah. Mungkin saya akan alihkan lah. Yang tu kunyit sesuai. Saya cuba tengok halia. Ni kunyit. Ni kunyit sesuai. Yang tu halia So kawasan sini akan saya bersihkan dari semasa ke semasa. Dan sini
Ingat saya buat dapat kalau 6 ke. Sebab kat sini saya rasa tak sesuai ni. Sini mungkin tak sesuai. Ataupun saya tengok pada keadaan lah. Saya cuba 2 ke atau 3. Saya kena kemas ni. Yang ni saya rasa kat sini je. Ni dah ada 1. Ni nanti saya akan tambah. Yang sana tu saya rasa sampai sini je. Saya rasa stop lah. Rasa macam tak sesuai. Mungkin tengah hari panas terik kot. Direct cahaya matahari terus ni. Okay, kalau tengok semayan yang sebelum ni macam elok sikit lah. Adalah tumbuh. Ni rumput ni. Ni banyak ada ni. Saya akan cari lah. Dia sebab terlalu kecil ni saya pun kadang bimbang lah, terkeliru kan. Adalah di antara yang nampak daun hijau ni, pucuk-pucuk ni ada yang antaranya adalah. Yang ni bukanlah ni. Bukan confirm. So saya akan buang satu demi satu lah. Supaya tak terkeliru supaya kita nampak jelas. Okey, saya ingat nak start kat sana dulu. Saya dah buat pembersihan kat sini. Mulanya saya sangka saya cadang nak buat dekat sini. Buat apa persediaan kat sini. Tambah lagi kan. Tapi kat sini ada satu masalah. Ada sarang semut lubang je tu. Tadi saya gali. Saya rasa tak boleh dekat sangat. Kalau dekat sangat saya bimbang lah. Dia akan rosakkan akar tanah. Dan rosakkan pokok seterusnya. So saya akan yang ni saya pindah ke sini lah. 2 cukup dulu lah. Saya rasa banyak lagi yang belum jelas berapa banyak akan ditanam kat sini. Benih yang saya semai tu bila dia dah besar ni, saya yakinlah ini bukan lada pokok lada. Ini pun bukan. Ni mungkin yang ni. Ini saya tengok insya-Allah lah yang ni. So yang ni kena buang lah. So tinggal satu je. Ni insya-Allah lah berterusan. Sebab daunnya lain kan. Macam ni. Dengan yang ni lain. Ni lada. Yang ni bukan ni. So yang ni pun bukan lah. Yang ni confirm bukan lah kan. Dia punya satu ni lain bentuk dia. Ni bukan. Ni mungkin je. Okay. So kita tunggu sekejap nanti lah. Masih banyak lagi masa. Okay, ini antara lada besar yang saya tanam dekat rumah ni. Dia punya pembesarannya sangat baik Yang ni kemungkinan saya nak jadikan dia sebagai benih matang lah. Yang ni yang belakang dia tu mungkin boleh buat dalam masakan. Sebab kalau nak yang muda ni banyak ni. Ni banyak ni. Ni dia punya saiz dia. Saya rasa boleh besar lagi ni. Kembali semula ke kebun lah. Sebenarnya rakaman ni dibuat sekitar 2 minggu ya. Saya ambil sikit-sikit dia punya shooting ni. Ni memang saya rasa biarkan dulu. Saya akan cari alternatif untuk dia lari ke tempat lain. Saya buat letak sini lah. Nanti saya akan masukkan tanah ke dalam ni. Yang ni saya rasa saya akan cubalah. Mungkin tambahlah satu lagi ke kan. Situ macam boleh bertambah satu lagi tu. Okeylah, saya rasa insya-Allah kita jumpa pada episod yang akan datang. Inilah apabila dekat nak maghrib ni, burung-burung semua dah kembali ke sarang.
Tapi agak meriah jugalah. Saya rasa macam ada persaingan juga ni antara dua spesies burung yang berbeza ni. Okey, itu sajalah saya rasa perkongsian untuk kali ni. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.